Cara trading menggunakan akaun kecil saja. Dalam kes kali ni kami guna akaun kecil je dalam RM100 saja. So macam mana korang nak trade menggunakan akaun kecil ini? So mudah saja. Sebab korang selalunya korang tak ada modal yang besar untuk trading forex ni. Korang boleh mula dengan RM200 pun dah okey dah. Dengan $17 ni korang boleh tengok aplikasi Okta. So ni kami ajar cara korang entry dekat Okta, mudah. First kali korang cari trend. First kali kita tengok ada trend naik ke atas. Lepas tu trend tu dia turun sedikit. Dan dia ada buat breakout. So kalau signal macam ni kita target untuk buy. Okay, so mula-mula kita tekan saja button buy hijau ni. Okay, set korang punya stop loss. Okay, biar dulu 0.01. Lepas tu korang tarik dekat previous low kat sini. Kalau korang tengok, kalau korang tarik stop loss korang akan ada berapa banyak risiko korang. $1 sahaja kami risikokan. Okey, nanti dulu sekarang ni adalah kita set dekat previous low dekat $17. Maybe kita boleh risikokan, dalam kes kali ni kita boleh risikokan maksimum $5 lah akaun korang. Bila korang dah set position stop loss korang, korang tambah volume. Okey, 0.02 dia jadi $2, tambah lagi jadi $3, tambah 0.04 dia jadi lebih kurang dalam $5 risiko. Korang boleh confirm buy. Okey, bila korang dah confirm buy kat sini, korang tekan balik trade korang tadi, tarik atas, tekan dekat advanced setting, tekan trailing stop loss. Trailing stop ni adalah trail stop loss. Korang tekan saja trailing stop, terus tekan confirm. Okey, so ni cara untuk korang entry dekat app Okta. Bila korang dah set macam ni, korang biar sahaja, tak payah set take profit pun, dia akan trail stop loss. Bila dia naik 152 pips, dia akan slowly naik stop loss dia, follow korang punya trade. Okey, itu saja tips trading untuk kali ni. Kalau korang rasa video ni membantu, korang chat DM kami di IG TikTok Prof Duit untuk kami ajar korang cara coaching korang lah, cara untuk korang trading. Follow kami di Telegram Prof Duit, belajar tips trading dekat YouTube channel Prof Duit, subscribe, share video ni pada rakan-rakan, tengok link dekat bio. Jumpa lagi dalam video akan datang.